Selangor, penyokong Red Giant, kepada semua fans-fans Selangor, Atras Selangor, sentiasa berada di belakang pasukan. Walaupun menang ataupun kalah, kita adalah Red Giant, kita adalah keluarga, kita adalah family. Apa yang saya harapkan, perlawanan yang paling penting adalah hari Rabu ini. Saya ingin menyeru kepada semua penyokong-penyokong Selangor turun ke stadium dan terus menyokong pasukan Selangor pada hari Rabu ini. InsyaAllah tahun depan kita akan cuba buat yang terbaik lagi dalam Liga Super, dalam Piala Malaysia dan Piala FA. InsyaAllah kalau final ini adalah dua perlawanan yang terakhir untuk pasukan kita menggenggam dan mencapai piala yang pertama untuk musim ini. InsyaAllah sama-sama kita doakan dan beri semangat kepada pasukan-pasukan Selangor. Saya rasa cukup sampai di sini. Sekali lagi saya ingin mengucap ribuan terima kasih kepada semua penyokong-penyokong Selangor dan Atras Selangor. Terima kasih. Hujan, panas, away ataupun jauh, korang sentiasa berada di belakang kita orang. Terima kasih atas sokongan dan sorakan anda pada pasukan. Sekian, terima kasih. First of all, thank you very much. Tonight you come here to support us. It was a great emotion we can fight. Behalf of team, I apologize that we cannot stay at second position. But we promise to you, next season, we will fight for you. We will give you all our best. We have still remain two final games. We must come here. We all together. We fight together. We try to get champion here. We need Ultra community to support us. We fight together. We get together. Okay? Thank you. Assalamualaikum. Terima kali terima kasih kepada Selangor, tuanku yang sentiasa ada pada setiap perlawanan, backbone for the team. InsyaAllah kami akan buat yang terbaik. I think everything has been said, semua dah dikatakan. InsyaAllah kami akan beri yang terbaik, buat yang terbaik. Football is a wonderful sport, and also football is nothing without the fans. Terima kasih kepada semua penyokong-penyokong Selangor dan jumpa anda di MVPJ pada Rabu ini. Ampun tuanku.